Kembali lagi guys. Hari ini aku akan belasah botak lagi sekali. Tapi sekarang dah chapter 2. Korang tengok ni. Ini biri-biri. Dah cukup. Ini sekarang bukan. Tidak. Aduh, loading pula korang. Aduh. Jadi sekarang dah chapter 2. Jadi jom kita main bola iskala. Jadi aku baru lepas pergi dengan anak, dan anak pun baru cedera tersebut. Tak tahu lah. Kau ni kekuatan super aku. Cepatlah. Aduh, lembab lah. Wait. Ada ni, ambil ni. Ada perlu. Apa yang jiwa teruk? Mana anak? Aduh. Mak, kepala dia besar tu. Kalau kau pasang besar. Aduh. Apa saya main teleport ni? Tak silap aku tak bayar kot. Tangkap bayi. Apa ni? Apa benda ni? Oh, ni untuk piano. Oh, ni kena. Tak perlu tu. Tak perlu. Oh, faham. Kita kena perlukan yang ni. Piano. Letak dulu. Tahi lah kau ni. Masuk tu letak dan main lah. La. Skibidi toilet. Ambil kau. Botak. Sedap lah lagu ni. Ui. Okey lah otak. Okey tak? Rasa sakit tak otak? Ui. Bongkok. On the way. Ui. Ambil ni. Nasib baik aku bijak tu. Wah. Gila. Apa sebab aku lemah sangat Kau botak belakang. Aduh. Cepat. Bateri tinggal 2 Kedua dah dulu. Lupa duk. Aku jangan takutan ni. Macam kau nampak aku dah dapat kunci. Ini baru datang. Anjay, mesti iklan ni. Tu apa tu? Botak. Mah, nak aku tu. Mak, selik tu botak. Kena betulkan je. Aduh, kena betulkan elektrik dah pula. Macam mana aku tak perasan? Dia kat sini. Duduk. Silin lepas tu bateri. Oh, tu C2 kan. C lepas tu tu. Okey, bateri. Perlukan bateri untuk buat lift. Untuk betulkan lift. Sudah.
Mak botak, cok. Apa ni? Hentikan bayar. Habis tu. Ni aku boleh buang ni. 43. Aku pun tak tahu ni yang lagi 2 tu macam mana. Yang ni 7. Ni 1. Tak boleh. Ke yang ni 7. Yang ni 1. Kau betul weh. Selamat tinggal botak. Hehehe. Sabuk waktu.